Ada 3 sebab kenapa orang buat bisnes. Adakah awak ada salah satu daripada sebab ni? Nombor 1, sebab nak ubah nasib family. Ini sebab yang paling membakar lah. Sebab apa? Awak daripada orang yang susah, nak jadi orang yang senang. Awak nak teringin nak hantar family awak pergi umrah. Awak nak hadiahkan umrah untuk the whole family awak. Awak nak hantar mak awak pergi umrah, pergi haji. Mahal tu haji. Awak nak hantar haji premium RM120,000. Awak nak hadiahkan mak ayah awak. So ubah nasib family ni adalah sebab paling besar kenapa orang nak buat bisnes. Itu nombor 1. Nombor 2, saya nak bayar hutang. Dia bukan sebab rasa-rasa saya nak bayar hutang. Saya ada hutang 1 juta, saya ada hutang 100,000. Saya terpaksa buat bisnes. Tak ada satu kenderaan yang saya boleh naik yang lebih laju daripada buat bisnes untuk saya bayar balik hutang saya. So, itu sebab nombor 2. Sebab nombor 3 adalah saya nak cabar diri. Saya nak cari adakah saya ni kufur nikmat. Saya ada segala nikmat yang Allah dah bagi. Apakah full potential saya? So, aku nak cabar diri aku nak jadi the best version of me. Itu sebab nombor 3. So, that's why kalau awak rasa awak bosan, dah penat kerja, tiba-tiba nak buat bisnes, rasa dia tak cukup. Rasa ni awak akan buat dan last sekali awak akan berhutang, last sekali awak akan menyesal. Sebab apa? Rupanya saya tak enjoy pun tuan buat bisnes. Saya lebih enjoy jadi bekerja dengan orang. Sebab tu, nak berjaya dalam hidup ni, tak perlu pun buat bisnes. Cukuplah kerja dengan orang pun dah okey. Sebab apa? Hidup ni simple je. Syurga neraka je. Tak guna buat bisnes, family terabai. So that's why benda ni first kali optional. Nombor 2, awak tak perlu jadi kaya pun dengan buat bisnes. Awak boleh je jadi the best follower. Awak follow the best leader sebab banyak dah terbukti. Orang-orang yang bekerja dengan company yang betul, 5, 10, 20 tahun, dia masuk dalam bahagian top management dan eventually dia jadi CEO silap-silap, jadi vice president. Cuma beza dia, jangan kerja sekadar kerja. Kerja ibarat awak adalah intrapreneur. Ini beza mindset. Intra ni beza dengan entrepreneur. Entrepreneur ni dia bekerja dengan company dia sendiri. Intrapreneur adalah staff yang bekerja dalam company tapi anggap company tu macam company dia. Dia all out. Maka takkan ada satu sel pun yang lebih besar daripada satu organ. Takkan ada satu organ pun yang lagi besar daripada tempat dia. Kalau awak cukup besar, awak takkan duduk kat tempat yang sama. Awak mesti dapat peluang. Kalau bukan dengan syarikat yang sama, mungkin dengan syarikat yang berbeza. So, walaupun awak bekerja dengan orang, always cabar diri grow. Daripada kerja kudrat, grow kepada kerja otak. Dan eventually awak akan mendaki corporate ladder. So guys, jangan rasa-rasa bisnes ni dia kena ada reason yang solid. Komen kat bawah, setuju ke tak setuju. Kalau nak belajar, boleh tekan video tutorial dekat link bio. Jumpa dalam video seterusnya. Zas.